Kes seorang pekerja kilang Muhammad Farid Isham 34 tahun didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun bertukar emosi. Mahkamah pada awalnya membenarkan jaminan RM10,000, namun suasana menjadi emosi apabila isteri tertuduh yang berada di galeri awam dilihat menangis terisak-isak. Peguam tertuduh kemudian memaklumkan bahawa isteri tertuduh hanya membawa RM4,000 untuk wang jaminan. Selepas mempertimbangkan rayuan, Hakim Mahkamah Session Air Keroh Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin membenarkan Muhammad Farid yang mengaku tidak bersalah diikat jamin sebanyak RM8,000 dengan syarat tambahan. Lelaki itu didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa di tepi lorong berhampiran sebuah rumah di Pengkalan Rama Pantai kira-kira jam 2 petang pada 2 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Fikri Hakim Zamri mencanangkan jaminan sebanyak RM30,000. Bagaimanapun, Peguam SS Amritpal Singh yang mewakili tertuduh memohon jumlah jaminan dikurangkan kerana anak guamnya bekerja sebagai pekerja kilang, baru berkahwin dan penyara tunggal keluarga. Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Januari depan.